Masuk. Wah, besar dia. Dia ambil yang macam rumah. Ya. Untuk last day Tasha dekat KK, kita orang booking satu bilik dekat Shangri-La. Asalnya Tasha booking bilik biasa je, tapi dia orang upgrade kita punya bilik pergi bilik yang besar. Macam Tasha tua dengan korang, bilik ni memang besar gila. First ada tandas kat sini, masuk tandas dulu. Wantak mana? Wow. Lepas tu ada ruang tamu. Kau tengok, ada kerusi, ruang tamu, ada single bed lagi dekat sini. Ada TV, ada pun stroller Tasha request juga. Sebab ada baby kan, so Tasha request stroller, nanti kita cuba. Kat sini ada coffee machine, minuman punya station lah. Ada meja makan, ada dia punya apa, welcoming fruit. Miss Nola Tasha Ella binti Ghazali. Wah. Ada coklat juga untuk kids, ada buah, and then ada cake. Wow, happy birthday. Tasha sajalah kawan-kawan nak celebrate birthday, so Tasha request dia orang bagi kek. Sini bilik besar. Kat sini ada baby bed Tasha request untuk Naya. Sini ada katil size king. Yang ni ada comel. Tengok ni. Happy birthday. Happy birthday siapa? Happy birthday kita semua. Happy birthday mami. Happy birthday mami. Nyanyilah happy birthday mami, cakap. Wow. Apa dia? Ada batang. Tapi Wow. Punya ni je nama Dyson lagi, apa dengan rambut. Besar gila cermin dia. Boleh? Nanti kita tukar baju, kita mandi kolam, okey? Jom kita tengok dekat luar pula dia punya balcony. Beri pantai. Pantai. Tengok ada ikan. Ya. Ada laut dekat depan. Ada batu. Apa tu? Tahu. Okey, jom kita kena berjalan-jalan. So macam ni lah. Wow. Nah. Kita nak keluar, nak berjalan-jalan dulu dekat sekitar Shangri-La ni. Let's go. Bolehlah pocket B. Okay, let's go. Jom. Kita ambil biar doang je lah. Mau berjoget. Hello, dia cakap. Hello Kisha, hello Mika. Mami, jadi kutimu. Pergi sini pasang ini. Ya. Yang besar. Ya. Kakak jalan ni, siapa tu? Pandai. Ada Yomi. Apa tu? Yomi. Kuromi. Gelap. Tadi kita orang dekat Kids Club. Lepas daripada tengok ikan Nemo, lepas tu sekarang nak pergi mandi water park. Ada kolam renang juga. Nice. Ah, tak nampak. Dia main slide sana kakak. Ada slide besar. Jom. Pergi kat dia main slide besar. Kakak! Sini sayang. Kakak sini sayang. Mari sini. Kakak mari sini. Wow.
Baru naik tau. Tadi pergi mandi dekat waterpark tu. Lepas tu ingatkan nak tengok sunset. Tapi nasib macam kurang baik. Hari ni macam tak ada sunset. Macam nak hujan. So tak nampak sunset. Tapi tak apalah. So main kejap je tadi waterpark sebab macam nak hujan kan. Sambung pagi esok lah pula lepas breakfast. Tasha baru nak makan kek yang Shangri-La bagi. Tasha kan dia tulis nama je semata-mata. Tapi dalam ni ada wish card. Actually birthday Tasha lambat lagi. Tapi husband Tasha dia saja request special macam birthday punya staycation lah gitu. Dear Miss Natasha and family, selamat datang and happy birthday. Welcome to Shangri-La Tanjung Aru. Hope you like the room we arrange for you. Enjoy your stay. Thank you Shangri-La. Actually kan kurang. Tasha tak book bilik ni tau. Ni bilik yang suite. Suit kot sebut dia, sorry lah Tasha tak pandai nak sebut suit ke apa ke. Bilik yang tu yang besar. Tasha pilih bilik biasa je yang just ada katil king. Tapi dia upgrade Tasha punya bilik tau. Tasha tak tahu kenapa. Tapi tadi dia cakap sebab first time Tasha stay kat sini dan Tasha jadi member. Sebab masa Tasha booking through diorang punya website dan Tasha register as a membership. Dia upgrade kita orang punya bilik daripada bilik biasa ke suite punya bilik. Bilik ni besar sangat-sangat. Ada ruang tamu, katil kecil lagi kat situ. Lepas tu ada separate room lagi dekat sini. Ada bilik air 2. Siap ada bar punya ruman tu semua. Ada coffee machine semua. Okey lah, alhamdulillah rezeki. Tasha nak rasa welcome fruits yang diorang bagi tadi. Tinggal nak rasa kek. Lepas tu diorang ada bagi ni juga. Coklat. Comel. Coklat ikan nemo. Rasanya untuk kids kot sebab dia ada 3. Kita Tasha bawa 3 budak-budak. Shangri-La Kota Kinabalu ni dia besar tau. Dan dia ada macam-macam. Ada tempat nak tengok ikan nemo. Lepas tu ada kids club kat bawah. Ada water park. Ada swimming pool. Lepas tu spot-spot untuk ambil gambar pun banyak kat situ. Sekarang orang tengah main kayak dengan main jet ski kat depan tu. Macam-macam aktiviti lah. Cumanya rasa macam satu hari tu macam tak cukup sebenarnya. Tapi dah satu hari pun 1,000 lebih bilik. Tak ada berapa hari kan, sehari cukup lah. Kita orang ingat lepas balik daripada waterpark tu nak tukar baju, nak pergi tengok sunset. Tapi macam tak ada sunset. Hujan, so dia gelap, tak ada sunset. Padahal Tanjung Aru ni dia punya sunset, Masya Allah, Subhanallah, cantik sangat-sangat korang. Tasha kan dulu kan belajar kat Sabah 3 tahun. So setiap kali macam nak tengok sunset mesti kita datang sini, dah sangat-sangat cantik. Tapi tak ada rezeki lah pula. Hari ni macam tak ada sunset. Okay. Nanti kita keluar tengok. Enggak. Kek coklat. Bagi burung. Hujan. Sana banyak sangat orang duk main kayak. Ada yang tengah photoshoot. Tapi tak ada sunset. Macam tak nampak. Hujan. Tunggu tau. Ni ada kedai. Tunggu dulu. Datang lagi Kids Club malam ni sebab tadi kakak tak puas, dia tak sempat main. Dia buat bracelet je tadi. Sekarang tak ada orang, kejap lagi tutup. Kak Air main apa? Cucu. 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 Sempat mewarna, jadi dia nak warna. Kakak warna apa sayang? Kurami. Cantiknya kurami warna apa tu? Purple. Adik boleh? Oh ya, baiknya abang. Abang kongsi ke? Ush, ush.
Good morning. Sekarang kita tengah breakfast dekat Tatu Coffee, Tatu Cafe. Jadi ambil je lah, nak ambil apa. Ya ke? Omelette. Overwhelmed, tak tahu nak makan apa. Ada mi goreng, beef dengan hash brown. Chicken sausage. Ni ada ni kakak suka. Boleh dipendam. Boleh dipendam, boleh buat tepat. Kan, boleh mandi pantai. Cepat tutup. Mana air awet tarik? Air tu ya. Ni kakak, ni air oren. Kau elok-elok sayang. Jangan makan dragon fruit. Tidak? Tidak? Dia Naya. Jiki 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 jiki. Dia Naya. Mika Ambil gambar cepat. Tengok sini, senyum. Dilarang. Dia nak balik dah. Penggunaannya di dalam tandas akan mengaktifkan alat pengesan asap. Tali keleda diketatkan, tempat duduk ditegak. Okay, bye-bye dulu. Bye. Bye-bye. Thank you. Thank you, sir. Kenapa? Sekarang